Salam sis. Surya sini. Zakia here. And I'm Ustazah Syariati. Okay, so sebelum kita tutup topik yang hari tu, Zakia shared that I bila nampak yang Zakia macam really emphasize on buat baik dengan family. I rasa macam dia ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Tak adalah. So let's hear from Zakia. I mean like, okay, untuk apa yang I nak share untuk family kan, macam pada I sekarang ni, apa yang I tengok, kebanyakan family dah tak rapat. Kebanyakan family dah tak akrab. I mean like, adik-beradik pun kalau kita tak make effort untuk kita nak jumpa one another in a gathering, can be kita jumpa hari raya je tau. So which is very sad. So kadang-kadang hari raya pun orang dah jadi malas sekarang. Orang macam nak overseas. Orang nak macam dia ni jemput, alamak macam leceh lah. Nak pergi dia ni punya open house, itu punya open house. I mean like, Surya pernah share pasal open house banyak, which I rasa I suka. Macam I rasa macam tak apalah, jumpa orang yang sama pun at least kita berbual-bual, kita jumpa. Like once a year, kita jumpa lah sebanyak-banyaknya. Lepas tu nanti lagi berapa masa tak jumpa sangat kan. So like I say lah, macam apa yang kita nampak kat social media, kadang-kadang benda tu indah khabar dari rupa tau. So kita can be seeing like macam kita share about reels about family ke, quotes ke apa-apa, kita keluar, kita ambil gambar. Tapi betul-betul you ni happy tak dalam you punya family? Itu important. Like outside look like macam wah bestnya family dia macam gini. Yeah. Then I feel that juga kadang-kadang sesama adik-beradik pun ada disagreement. Like kita used to besar sama-sama makan satu pinggan, mak suap. Then lepas tu bila dah besar, dah kahwin, semua ada pendapat masing-masing. Then bila orang nasihat ke salah satu, I mean like adik-beradik pun akan ada benda yang kita disagree kan. So benda macam ini, bila kita time Ramadan ni kan, kita try to make effort untuk kita berbuat baik kepada keluarga kita first. Lepas tu kita berbuat baik kepada jiran tetangga kita. Third, then kita punya sahabat, saudara mara and all that lah. So like adik-beradik atau family members pada I, kalau kita start to macam jemput orang iftar pun is quite nice lah. Betul. Kalau kita rasa kita financially stretch, like kita tak boleh host iftar macam besar-besar, maybe we do potluck lah. Potluck, masak bubur ke. I think bubur macam quite budget friendly juga. Pasal dia nasi jadi and dia jadi banyak. Kita kasih walaupun kita tak jemput orang datang. Betul. Kita boleh kasih macam aku masak lebih, kau datang collect ke apa. Itu atau macam kasih kita rapat lah, silaturahim, jaga silaturahim. Because you sendiri tengok kan, macam social media pun kadang-kadang kita berbual dengan orang lebih banyak, kita berbual dengan orang luar kat social media yang komen, tapi saudara kita terdekat atau sepupu atau adik-beradik kita dah renggang sangat. Kita tak tahu cerita. Yeah. Dia ni apa cerita, senyap je. Then macam there's like macam makin jauh because we are not in touch. Habis kawan-kawan pula yang kita selalu hari-hari berbual is kawan. Is dalam WhatsApp colleagues group, and all. hantar reels, hantar memes, benda kelakar, kita boleh ketawa dengan orang yang sama. Dan kita birthday pun kita keluar dengan orang yang sama. Tapi dengan saudara mara kita, I don't know, if they don't make the effort, you should make the effort. Kadang-kadang dorang betul-betul dah jauh-jauh, dorang pun rasa macam tak apa lah, tak rapat pun tak apa. You make an effort, you hantar makanan kat rumah dorang. Terperanjat dapat dapat makanan. Macam dia ni hantar pakai delivery. Then that's where orang macam ingat dia ni masih sayang aku. Then berbalas. I mean like I love that kind of atmosphere, environment atau that kind of practice lah. You suka masak Boleh lah. Tak ada dah rajin mana. Because kerja kan. Kerja, then I selalu balik kerja pun I tak balik rumah punya orang. I selalu balik kerja, nanti husband I suka ajak pergi dinner lah sana sini, sana sini. I pun jumpa family I rasa 1 minggu 3 kali ada. The whole family? The like whole your family. Father, siblings? So means let's say start daripada Monday kan. Monday my siblings semua tak kerja. Sebab diorang semua kan meniaga pasar. So I kerja. So nanti kadang-kadang kita akan makan dinner kat luar sebab diorang free kan. So makan dinner kat luar. Then Tuesday my father akan pergi rumah my brother. Wednesday, Thursday is a free day. Friday my father pergi rumah my brother lagi. My sister-in-law masak. Saturday kita ramai-ramai gather kat rumah bapa I pula. Walaupun I dah tak ada mak. So bapa I will beli makanan atau helper masak, atau kadang-kadang kita beli pergi rumah my father. Sunday diorang datang rumah I pula.
So Sunday is the day yang usually I will cook lah. Kalau I tak masak pun I akan belilah. That's quite close. How do you maintain? I macam a bit kagum lah because you are the only girl, right? Is it because you are the only girl, you yang selalu ajar like your brothers, you macam call and all to arrange all this, ataupun memang you all rapat, macam even dah kahwin pun you are there for each other, you selalu macam tak boleh kalau tak jumpa each other, like Alhamdulillah lah, memang semua macam gitu, satu rentak. Semua memang suka untuk Kira spend time. macam kalau I tahu my father pergi rumah my brother, I don't even need my brother to jemput I terus akan pergi. I terus jelma je kat rumah dia. Dan diorang pun memang dah biasa, masuklah. Kadang-kadang kalau lama ini, kau dah lama tak datang kita boleh call lah. Ataupun my father is the one yang, my mother dengan my father dulu akan suka pergi rumah-rumah kita. So bila my mother tak ada, the more my father needs people to talk. So dia lagi suka, because kat rumah dia tak ada siapa dia nak berbual kan. So dia just jumpa kita kan, you know, anak-anak lah, kadang-kadang cucu. dia datang rumah I untuk tengok TV dan tidur. Dia tengok TV, dia macam tengok TV, kita berbual-bual, taruh kopi, taruh apa, nanti dia tersenggut-senggut. Cakap, abang nak balik tak? Atau abang nak baring? Tak apa, aku okey. Dia buka mata lagi. Lagi saya tidur lagi. Mungkin dia nak rasa bising-bising tu. Ya, the meriah macam dia ni cakap, dia tu budak ni gini, dia suka. Dia tak bingit lah. Sebab sunyi kan. So that is important for our aging parents lah. Tapi I tak kata semua mak bapak sama rentak. Betul. Ada mak bapak dia suka peace. Macam ada I pernah berbual dengan satu, in my line of work kan banyak berbual dengan orang. So ada satu pakcik-makcik ni I berbual dengan dia. Dia pula cakap dia tak suka anak-anak dia datang rumah. I macam heran. I macam kenapa? Cakap, I cakap, cik, rumah cik macam gini. Dia cakap lah, cik dah tinggal berdua je. Anak-anak semua dah kahwin rumah sendiri. Cucu cik ada berapa belas dah gini. Tapi cik tak sukalah anak-anak cik kalau datang-datang rumah cik. Cik rasa macam cik susahkan diorang. Dia cakap cik rasa macam cik menyusahkan. Diorang kerja, isteri kerja, suami diorang kerja, anak-anak ni nak sekolah, nak datang. Diorang dah lah kerja Monday to Friday, habis Saturday Sunday kasih diorang rehat lah. Dia rasa macam anak datang rumah dia tu macam menyusahkan diorang. anak. Dan dia rasa, habis dia cakap, okay, kalau cik rasa yang anak-anak ni cik penat nak datang rumah cik, cik tak kasih, cik pergi rumah diorang. Tak lah, because cik pun rasa cik nak rehat apa. Cik pun penat. Maybe tu muda-muda dah busy lah. Ke? Is it very old already? Not really in like maybe 50s, 60s. Yalah, maybe muda. Diorang dah macam semi-retirement lah. buat everything untuk anak-anak diorang. I want to rest lah. Diorang just macam nak relax lah, chill lah. Kita boleh jumpa macam sebulan sekali pun okay. My grandmother pula, Alhamdulillah, I still have one grandmother, one grandparent left. Alhamdulillah, she's like 80 something years old. Kalau kita in 1 week tak macam datang sekejap jenguk dia ke, macam singgah breakfast sebelum pergi kerja ke, or macam I send my anak to macam just hang around, nanti dia akan tanya tau. Kadang-kadang dia macam sindir tau. Macam if I dah tak datang lama, so I datang duduk-duduk. Lepas tu sometimes my husband say, oh ni Syariati datang nak cakap-cakap dengan Nyai. Nanti dia cakap tak payahlah, macam merajuk tau, that kita tak selalu datang tengok dia. Padahal when we go there, kita bukannya macam rancak berbual. Dia dah tua. She just like us to come. Macam datang, dapat tengok cucu, cicit semua dapat. Kalau tak ada, nanti dia lama tak nampak Mustafa. I pun rasa macam I pun ada bersalah jugalah. I pun tak tengok-tengok nenek I selalu. Tapi like because my family gathers on a Friday, you see. Kau diorang semua banyak kan orang berniaga and diorang punya wives tak kerja kan. So they are all free on Friday. Tapi kita kerja office hours like limited. Kita nak pergi tu pun dah dekat pukul 6. Then most probably diorang dah balik. So yalah, itu pun I pun rasa bersalah jugalah. Tapi I agree that you say you kena buat baik dengan family first. Macam apa pun you kena tolong family first, baru you extend. Betul. Yeah, because you jangan fikir kalau you spend on your family tu tak kira sedekah atau tak kira macam dapat pahala tau. Even though they are your family. You kalau macam let's say you kasih makan semua family, still dapat pahala. Macam ramai orang ingat that kita nak kena macam sponsor masjid, sponsor negeri susah and all. Tapi family sendiri tak. Macam you don't show love, you don't belanja diorang, you don't help them first. Yes. Macam dah terbalik lah.
Jadi macam kalau family don't depend on each other, macam they have to ask from other people ke? Which I teringat satu benda ni, I nak tanya you all. Untuk macam parents yang macam dah 50, 60 year old kan, ataupun macam anak-anak dah besar, dah macam berumah tangga, kerja and all. To what extent do parents tolong anak dalam segi kehidupan? Like, you know, financially they need help, macam dah baru start berumah tangga, nak beli rumah, nak beli perabot. To what extent do parents macam offer untuk tolong, ataupun kau dah besar, you need to learn. Nak kena ada that sense of responsibility. Kira the parents nak kena also teach the anak untuk, nak kena educate the anak, walaupun at a very kira 20 plus age lah kira dah quite old lah kan. Kira you don't have to, macam you can ask for help financially for example tapi you also have to make sure that you bayar balik lah. So macam pinjam pada I lah macam Pinjaman you have to make an effort lah. Okay. Macam bila I baru-baru start family pun macam itu. My mum akan make sure, walaupun dia bukannya hadap sangat pun duit kita, cuma dia akan make sure that nanti bayar aku macam itu. Because to at the end of the day, responsibility lah, bukan macam treat you like budak-budak tak tahu urus diri, macam kasih. Yeah. At the end of the day, duit tu memang akan dekat kita balik apa. So dia akan macam remind kita lah, because they actually just nak ajar kita menabung. Because to me, I'm also very lucky that both my mother-in-law and my mother, diorang going back to that berbaik dengan family, berbaik dengan adik-beradik. I pernah jumpa juga mothers yang api-apikan adik-beradik. Kira macam let's say lah kita tiga ni adik-beradik, nanti my mum call cakap pasal you. Lepas tu kira apa I komen tu akan disampaikan dekat you. So macam both my mother dengan nanti my you tak mother-in-law, suka I lah, I tak suka lah. Macam apa sih kakak I cakap macam gitu. Macam my mother and my mother-in-law tak ada. Kira macam kalau I cakap let's say lah I macam what happened asal my brother macam gitu, kau pergi tanya lah abang kau. Pasal nanti I mesti betul-betul lah pergi tanya dia. Sama cakap gini, kau merepek macam gitu lah. Kena marah tapi macam ketawa-ketawa you directly lah. talk to them instead of your mother yang sampai-sampaikan lah. Macam nanti jadi misunderstanding ke. For both lah. Nanti my mother akan macam, kau pergi tanya dengan abang kau. Itu macam my brother cakap apa, nanti she akan cakap depan kita. Abang kau cakap kau dah kaya, dah sombong macam gitu. Sebab I keluar dekat podcast, sebab I cakap dah kaya. Kecing. Dia dah kaya dah sekarang mak. Lepas tu nanti abang I akan cakap macam gitu. Tapi I tahu niat dia memang macam gitu. Bergurau lah. Macam dia pernah send kita video, dia dekat hospital tengah heart attack. Tapi actually tak, tu video lama. Dia tak heart attack pun. Dia just pergi doktor macam biasa. Tapi dia punya reaction macam, mak dah bising pasal apa macam korang dah lama tak datang sampai abang masuk hospital heart attack. Tapi itu video lama. Dia suka macam gitu. Orang macam kasih orang alarm terperanjat-peranjat datang. It's like a joke. Yeah. Dia memang macam gitu. Macam birthday I dia akan pakai macam pocong. Astaghfirullahalazim. Wish I birthday macam gitu. Serius Dia memang macam gitu. Best kelakar. I suka. Tapi memang kita very punya weird sense of humor. kita punya age gap jauh pasal I anak angkat kan. So both my brothers memang macam gitu. Diorang umur lingkungan berapa? 50 lebih Yes, correct. Habis dia boleh nak macam makan kuasa nak macam dress up main-mainkan you prank. Macam Assalamualaikum, abang dah kat sini dah lama sudah tak jumpa macam gitu. Abang I memang macam gitu. I find it very entertaining. Nanti you boleh wish dia Tapi macam kita gitu. tak selalu jumpa lah. But even though tak selalu jumpa, you boleh gurau macam gitu lah. Macam Wish boleh rapat make fun, buat lah. kelakar. Macam nanti kalau I macam, Ma, asal abang tak datang Habis nanti cakap, tanyalah abang kau. Dia tak akan macam lagi lah, abang instigate. kau tahulah, abang kau kan sibuk. Tak ada. Bini dia lah tak kasi datang. Tak ada. I akan call dia, asal tak datang? Kau dah tahu bagi salam ke apa? Macam gitu lah. Memang lupa nak bagi salam. Telefon dia kan, asal nak bagi salam macam tu lah. Macam my brothers macam itu. Tapi macam my in-laws pula, my mother-in-law memang kita very close lah. Macam you, Monday jumpa, Tuesday jumpa macam gitu. Habis birthday semua macam pukul 12 malam wish pergi rumah orang tu. Pergi rumah 12 malam. Pukul 12 malam kita pergi rumah orang tu. Subhanallah. Dulu kita macam gitu. Lepas tu dah tua kan. Kita macam dah lah. Kita Wish jumpa aja. dia besok pagi. Wish lah video call. Happy birthday. Bye. Semua tinggal dekat-dekat ke? Boleh pergi-pergi? Yes. Semua Yelah, dekat-dekat semua satu lah. kawasan. So pukul 12 tu dah celebrate dah. Bye kan.
nanti you kena expect yang orang akan surprisekan you pukul 9 malam macam tu. You akan macam, alah tak tahu sih korang datang. Padahal dah tahu. Besok dia. Kira birthday you tu pukul 9 pagi, 9 malam orang datang. Habis macam tiba-tiba, you dah get ready lah kat rumah, you dah dengan baju you kan. So you tahu orang akan masuk. Nanti Kira dinner lah, dinner. Standard birthday kita memang akan segitu. So memang kita very close. Tapi kan bagus untuk in-laws ke menantu dia orang pun buat macam tu. Kan bagus. Pasal kita Feel like a family. Kita tiga-tiga in-laws suka main game. Memang compete lah sikit-sikit nak main game macam gitu. Wow. Bagus. Saya suka. And then I think it's so fun because cucu-cucu pun nampak that side of grandparent yang macam enjoy, boleh celebrate. I nampak orang punya birthday party semua happening. Macam Ada apa yang construction worker Macam my anak sampai sekarang kira dah tahu lah. Sekarang I macam dah relax lah. Dulu I macam dia ni birthday plan. Party planner. Masuk rumah dia ni nanti kostum bayi. Kira I dah buat. Birthday I Diorang macam buat tapi macam I dah boleh agak. Okay. I dah bijak. Ada master. Mesti ala ni mesti master. ada. Mesti diorang buat something. Kena sabar Diorang bingit sebab time birthday I macam all out. Time birthday diorang, I macam all out. Part birthday diorang, I boleh tahu, I boleh baca. Jadi diorang macam, apa saya dah tahu? Macam gitu lah. Kental lah. So nanti I akan standard macam dah gigi campak apa ke apa lah kat depan Mak rumah. mentua you semua boleh? Boleh, dia suka. Dia kesukaan. Tanya sudah Habis nak siapa plan. bersihkan ni semua? Sama-sama Air lah. je kan. Air bukan macam rempah ke Tak lah, macam tepung semua. Rempah. bedak. Pedih mata I kan. pernah kena simba dengan rempah kari. Kita main bedak je. Bedak okey. Bedak macam benda-benda tak berserak sangat lah. So sekarang I dah malas. Macam dah penat lah. dengan anak I dengan budak-budak lagi. Habis you nak simba, orang tu tengah pegang baby kan. Lepas tu anak I pula sekarang take over. So dia macam Bukan simba-simba. tak, dia plan. What are we going to do what's your plan? Macam no, I have So no this is idea. really macam a family culture that you practice dan budak-budak pun practice tau. Hari Yelah, Raya macam- ada bouncy castle. betul. ya. Last year I pergi Suria jemput the family jemput, ada bouncy castle, anak I dah Ada berpeluh-peluh. ice cream semua. Dengan baju Enjoy. right, ambil gambar dengan tembak your mother-in-law. Yang ni apa? Mustafa ambil gambar Photo tembak. booth. Yeah, really the kids really enjoy. Betul-betul My enjoy. mother-in-law ambil gambar dengan anak Ustazah Mustafa je. I tengok Afsal ada gambar mami dekat Denny dengan Sofia dengan Denny semua dengan mami. Diorang macam tak ada kena mengena dekat Tak ada gambar kena tu. mengena. Anak I sebenarnya tak ada kena mengena. Itu Nani and Tak, macam mana diorang interact kau ambil gambar dengan aku tu very funny. Itu menunjukkan dorang punya family very welcoming. Yes, orang selesa, kasih orang makan senonoh. Yes, betul. Tahu macam mana nak beradab untuk entertain budak kecil, tetamu. orang tua pun ada layanan. It's very good lah. Actually kita fikir pasal kita je. Kita fikir macam nanti anak kita nak buat apa pasal kita orang tengah sibuk. Lari sana lari sini top up makanan. Okay, kita ambil Bouncy Castle macam gitu lah. That's the best. So I think because I memang dua-dua family I macam gitu. My mother macam gitu, my mother-in-law macam makan kasih orang. So memang I tak rasa macam okay nak kasih orang makan. Bukan nak bangga lah kan, tapi I rasa macam that's how you celebrate and take care of each other lah. Bond through to me food. makan, you don't have to macam really kasih orang duit. Pasal you tak semua orang berduit. Tapi kalau you boleh kasih makan, I tak boleh masak sangat. I akan Order. belikan lah. Macam Nari orderkan kita coffee bean. Pasal Order kalau tu. I masak coffee bean, takut you tercekik. Dengan kopi-kopi beda sekali. Kesian. Tapi betul lah. Itu important. Take care of family, Take care of family. Take care of makan. family. Kasih makan tu adalah benda yang salah satu amalan yang besar. Mungkin I boleh try to do this year lah. Pasal I tak selalu macam masak-masak kasih adik-beradik I because diorang tinggal jauh dengan I. Like both of them stay quite far away from me. But maybe I can use macam Grab delivery. I think sekarang dah senang lah because ada macam rider punya apps and then like you can Kasih use macam dorang macam terperanjat suddenly macam receive something. buka puasa punya juada kan. Yeah, because my adik-beradik both lelaki. Like both lelaki and then sometimes I feel like yang ada sisters ni macam bestnya. Like the girls, you know, they have sisters untuk masak sesama. Ada macam buat kuih sama-sama. But I have brothers and Same like me. I Same, tak pernah rasa ada sister apa. so I rasa macam maybe I should do that lah. Macam
masak hantar ataupun ajak orang buka rumah aku lah, you know, like this weekend tak ada apa-apa. Dia boleh sembahyang sama-sama. Tarawih, and then they can, budak-budak pun boleh experience tarawih ramai-ramai, but not in the masjid, tapi kat rumah macam boleh tengok contoh-contoh, pakcik aku pun boleh jadi imam. So diorang macam semangat tau. Yang anak yang paling semangat nak jadi imam is the youngest one. Nak jadi imam. Nak jadi imam, tapi macam belum pandai sangat baca. Yang kat belakang macam bila nak start. Tapi semangat dia dah membakar. Semangat, tapi salah-salah. So kadang-kadang I kasih jugalah, macam kalau tarawih, okay, macam solat sunat-sunat, okay lah. You two, and then you two, and then you two. Tapi nak kena tengok family you macam mana bila sembahyang jemaah. Kenapa? Pasal family I banyak kali cuba fail. Why? Ketawa? Kenapa? Syaitan tak ada. Belum puasa. Selalu I start. You ketawakan siapa? Tak macam ada budak jalan kat tepi. Nanti I dah macam gitu-gitu. Pasal ada je lah budak bercakap ke apa kat tepi kan. Nanti dah dah kena sembahyang balik lah. Dah sembahyang sendiri lah. A few times lah. I tak pernah ketawa. Cuma last few years, bapa I ni helper kelakar gila. Dia agaknya first time dia sembahyang nak jemaah. So kita cakap dia, kau jaga budak-budak lah. Habis dia cakap dia pun nak sembahyang. Jadi okey lah, tawakal lah budak-budak ni, kita on ke TV ke, main games ke apa-apa. Budak-budak ni relax. Sekali bila baca, my father imam, my father dah baca surah semua. The boys kan akan amin. Mid ni biar kuat ni. Dia pun amin. I betul nak ketawa. dosa. I bergigil gini macam sudah. First time I nak ketawa. I cakap, ya Allah, syaitan. I tengok my sister-in-law kat tepi gini. Komak kami. You boleh tengok. Tak, macam tengok sikit. Tengok, tak khusyuk. Ni semua. I tengok macam aku bergigil. Dia ni kat tepi pun ada vibrate juga. Tapi kita tak batal. Tapi kita try tutup mata. Kalau dah terkeluar bunyi ketawa je dah batal. Tak. Kita Orang terakhir yang I boleh solat macam kalau dalam dunia ni dah tak ada orang, I still tak akan solat sebelah dia. I still tak akan. Pasal otak kita berhubung. Macam walaupun tengah solat, macam dia boleh macam transmitter dekat apa kita je. boleh macam orang melintas tengok each other dah bercakap. You faham tak? Tapi kita tak cakap. Bila family tu tak pernah kita ketawa. Cuma bibik tu aja. Amin. Suara lelaki. Suara lelaki. Tapi boleh ke dia? Taklah, sepatutnya perempuan kuat-kuat tak gitu? ada. Mungkin kita tak tahu, kalau kat masjid kan kadang-kadang lelaki perempuan kan separate. Tu kalau cakap amin pun lelaki tak dengar lah. Tapi tu kat dalam rumah terkuat agaknya. Actually macam berdosa tau. Ada satu kali memang ni, berdosa. Cakap pasal orang buat main. Ni bukan Ramadan lah. Ni I tengah macam youth time lah. I pergi apa yang kita cakap camp tu lah. Beliawanis ke apa benda tu. Belia so wanita. I pun pergi lah. Habis kena sembahyang subuh, tidur kat sana. Dah ready dah semangat lah. Allah. Ada rasa bersalah, ya Allah. Kira ada makmum lain. I kat depan. Habis imam dia dosa ke tak Sorry lah korang, jangan judge. Tapi imam dia baca macam dia kemekkan suara dia tau. Okay. Habis I punca orang semua ketawa. Kenapa? Apa you buat? You start ketawa? Sebab I ketawa. Astagfirullahaladzim. Ini kira time budak-budak lah. Macam mana dia baca? I dah macam gitu. Kurang kacau. Mana boleh sudah tengah semua. Tapi I kat atas. Dekat bawah lah imam tu. Yang lain tak lah. Yang kat atas yang perempuan ni bukannya banyak sangat orang. Imam dia belum bangun. Betul-betul lah agaknya. Dia macam purposely bring down dia punya suara to that level that you can't even concentrate. So macam mana Zuzam? Tak, betul bukan salah I. Itu salah. Habis semua orang ketawa yang lain. Yang kat belakang tu berapa orang je lah. Semayang subuh kan pagi-pagi orang luar tak ramai. Ni yang belia wanis tu dengan macam orang-orang camp lah. Tapi macam ada juga lah makcik 1-2. Makcik 1-2 tu macam dah start balik. Judge. Dia dah macam judge I habis dia start balik lah. Sebab kita semua dah macam berterabur. Astagfirullah. Tapi tu time budak-budak lah. Is it time tu you budak-budak macam teenage secondary school? Ninja Turtle, yes. Teenage Mutant Ninja Turtle. Tengok ni. Dia yang Ninja Turtle. Michelangelo.
I tak tengok sangat. I tak tengok sangat tau Teenage Mutant Ninja I pun Turtles. tak tengok sangat. Adik I yang peminat. I cuma tahu dia keluar daripada longkang kan. Dengan Itu je dia I punya tahu. guru dia tikus. Okay. So yeah. Habis salah siapa? Suara- I mean, I tak salahkan imam tu. Takkan imam tu orang tua agaknya. I tak tahulah. Tapi kenapa? Tu kan Apa? subuh. Memang suara dia macam gitu. Ya, tapi I rasa berdosa lah sampai sekarang. Macam I terfikir balik bahawa banyak orang ketawa. Agaknya sebab tu agaknya ada orang macam I kadang-kadang tengok orang tua solat sebelum solat tu dia orang macam astagfirullahalazim, macam betul-betul macam set the intention, lepas tu macam fokus, lepas tu macam oh Akbar. Macam kita kan kadang nak solat terus macam Allah Akbar terus. Actually tak payah cakap. Suami I sampai sekarang kurang ajar dengan I. Especially bila I sayang kan I bilang you nanti bila I rukuk dia daripada jauh dia rukuk hai arigatou gozaimasu. Dosa tau kacau orang solat. Dosa. Dia suka kacau I. Pesanan Kadang-kadang- untuk semua, orang tengah solat jangan kacau, jangan ketawa, niat betul-betul. Lepas tu jangan judge orang suara ke bentuk Tak, badan habis I ke. tengah sembahyang. I cuba. Ni subuh. Subuh I tak akan main-main. I akan serius. I baru bangun. Kira lain-lain boleh main-main lah. Are you hearing this? No, maksud I, subuh you baru macam aku baru bangun kan. Macam aku nak kena. Okay, tak ada benda yang kelakar. Tapi dia yang start. Tapi suara dia kan memang gitu. Habis nak buat I mana apa? tahu I punya first time sembahyang kat masjid tu. Rabak apa suara dia? Dia bukan rabak. Dia macam dia I nak Okay, cakap. example. Example Okay, I tak cakap nama Allah lah. Kira I Ah. tak cakap ayat Allah. For example, alamak macam mana nak buat ayat Allah? Lagu raya. Selamat pengantin. Lagu tu kan lagu raya. Tu lagu mati. Maybe that's why also orang yang nak jadi imam, maybe macam ciri-ciri orang yang sebaik-baiknya jadi imam is diorang ada suara sedap. Because it affects the jemaah yang mendengar. Kalau suara dia sedap, macam Ada quality kuat, tau. quality of voice is one of the criteria untuk jadi imam, untuk jadi muazzin. Jadi orang dengar tu macam Macam Taufik boleh- Batisa kan macam jadi boleh Bilal. boleh macam menghayati daripada macam kelakarnya suara dia. Squeaky. I tak Maybe. rasa kelakar suara dia. Habis Situasi tu pun. I tak nak cakap suara dia kelakar. I rasa dosa. situasi Dia apa imam. you daripada tadi cakap pasal suara dia? Pak mana habis makcik tu yang kelakar? Dia imam. I takkan nak cakap pakcik tu kelakar. I rasa berdosa sampai I bila-bila. kadang-kadang sembahyang Jumaat kat masjid. Ada orang kan I macam terpijat terkong dia. Habis dia macam Sebab tu diorang lebih bagus solat kat rumah. Sebab tu solat kat rumah untuk wanita lebih sebelah tu afdal solat dekat rumah. dia nak ketawakan Tak ada dia. orang nak solat sebelah you sekarang Zakia kalau you pergi masjid. Dulu-dulu lah. Sekarang dah. Ni zaman diam je. jahiliah. Sekarang dia dah dah. macam yang tadi makcik tu dah Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dia macam gitu. Betul. Tu dulu-dulu. Tapi kadang-kadang sembahyang terdekat-dekat termasuk dia tu pun terkong kakak. Dengan lagi satu Sampai sekarang I pernah termasuk kat bawah telekung orang. Telekung dia tutup. Lepas tu kita bangun macam kita kat dalam tu macam kena. Ada. Tak, kadang-kadang masjid dah terlalu ramai. Dah rapat-rapat sangat. Ustazah buat lain datang. I jarang pakai telekung kat masjid. You tak pakai telekong. Orang lain punya telekong ya. Orang telekung masuk kat kepala I, masuk kat bawah telekung orang. Okay, so this year kalau you all solat tarawih dekat masjid, pakaian tu jangan macam terbang-terbang lah. Secure it with pin, ataupun kalau you all dah biasa solat without telekung, you rasa dah okay, dah selesa, then okay lah. I think attire kita kat masjid pun main peranan lah. Pasal kita solat dengan orang lain. Habis kadang-kadang masjid kipas very strong kipas. Benda tu terbang-terbang. So sekarang dah macam-macam material, macam-macam length of telekung that kita boleh choose or himar ke apa, and secure it lah. Jadi all these experiences yang kita buat kelakar ni semua actually Pengajaran. kita boleh avoid. You jangan cakap you tak buat kelakar. You yang start this
Topik Tapi pakcik tu daripada I minta kita maaf. punya topik is tentang buat baik kepada adik-beradik. Sekarang buat baik kepada jemaah di masjid. Betul, Imam betul. Imam di Imam. masjid. Jangan Masya ketawa-ketawakan orang. Tak Jangan bagus. terpijak orang punya selendang. Apa-apa semua. Betul. Kalau you rasa you jenis yang suka terpijak, you punya jubah sendiri, you tercekik gitu, you pakai pensut. Betul. Sembayang. Tak ada, betul. Just singkatkan sikit. Kadang-kadang Jadi abang tak. yang kita pijak, kita cekik ke depan. Dia dah tak boleh baca Al-Fatihah. Macam dah biru. Dah Macam mana? biru muka. Okay. Okay, so the moral of the story is jangan make fun of people. Buat baik kepada jangan nak tak. Buat baik kepada ahli keluarga, lepas tu extend to the rest of your Jiran-jiran jiran, orang-orang kat masjid kan. Hantar Hantar makanan. Kalau makanan. boleh, host iftar. Yes, ini semua pahala. Kadang-kadang kita tak puasa, kita tak boleh puasa kan. Kita women banyak issues kan. Kadang-kadang kita tak boleh puasa. So one of the ways is kita siapkan orang punya Yes. makanan, dapat pahala seperti orang yang berpuasa, pahala orang yang puasa. Okay, jadi kalau kita beribadah dekat masjid ni, kita kena ingatlah kita jaga niat kita, jaga pandangan kita, jaga telinga kita kalau apa-apa yang perkara-perkara yang macam syaitan ada, tapi sebenarnya syaitan tak ada, tu sebenarnya balik kepada diri kita punya imagination, kita punya judgement, kita punya control diri kita. So ingat, bulan puasa ni adalah bulan untuk kita mengawal diri, bukan saja daripada makan dan minum, tetapi dari pikiran-pikiran yang merosakkan amalan kita. Okay? Betul. So we welcome your comments about how you are being kind to your family, atau macam suggestions kita boleh buat apa ke. I know some of you macam orderkan kuih raya, macam orderkan keripik exchange. Ni semua bagus lah, because kita mengingati antara sesama kita adik-beradik. So kalau kita ni Salam Sis punya sisters ni ada salah dan silap kepada our sisters out there pun, kita minta maaf. Kita kadang-kadang termasuk gurau. siapa ke, terpijak siapa. Kita cakap kadang-kadang out of topic ke apa, kita gurau. Kita macam kita just that's the coping mechanism lah. Untuk ketawa and learn something from it. So kita pun minta maaf zahir dan batin. Dunia ni dah sangat kejam. Kita pun penat dengan hal lehua semasa. Kadang-kadang kita nak kena happy-happy sikit. Dan kita ketawa-ketawa Tu ni je. really stress tau. Kadang-kadang kita tak boleh ketawa kat rumah. Ada orang suami dia tak kelakar. Jadi bila dia dengar Salam Sis, dia ketawa. Betul. Kita dapat pahala sebab membahagiakan orang. Bahagiakan orang, betul. So itu je niat kita. Betul. Kita bukan nak kutuk-kutuk siapa. Kita tak macam cakap nama sesiapa. It's just pengalaman dia, Pengalaman kecil-kecil. sendiri. Pengalaman-pengalaman kita masuk kat dalam telekong orang ni, semua pengalaman saja kita kongsikan. Jadi kita pun next time kita jaga-jagalah pakaian kita semua. Okay? InsyaAllah. And lastly yang tadi tu masa lampau lah kan. Sekarang dia dah tak boleh lagi Saya tak boleh lagi. Saya dah tak ketahukan imam Sebab belum boleh lagi sembahyang kat masjid. Sebab InsyaAllah sembahyang- one day. Allah kasih you time untuk macam jadi baik lah. jadi bila you dah pergi masjid, you dah macam apalah budak-budak ni. I pula. jangan ketawa jangan ketawa tak boleh. Jangan lari-lari duduk. Macam gitu. Jangan Tak, I malu-malu. akan bawakan ni colour pencil I macam gitu je makcik-makcik. Yes, okay, Colouring. very good. Idea bawa macam benda-benda untuk budak-budak occupy themselves. Macam Buat bawakan goodie bag. goodie bag untuk budak-budak. That's like I like that. Budak-budak tu conteng pula wall semua. Suria kena bersihkan. Well, Pun Okay. ada Chan juga. Tu bila I dah kasih tu tanggungjawab I dah habis lah kan. I nak pergi jaga dia lagi. Draw graffiti. Okay, so Ustazah punya closure tadi dah best. Kita nak tanya Zakia lagi ke? Tak ada. Nanti I kasih satu paragraph lah. I'm good. Dah share banyak insyaAllah. yes. Okay. So thank you for listening to us dan kita punya ramblings. Kita harap this episode was fun for you to listen and beneficial at the same time. Kita thank you for all the feedback. We have been meeting some of you and you gave very nice feedback, and kita happy to keep going. InsyaAllah, doakan Salam Sis, and kita juga want to remind you to like, follow, share, comment, tag us during these activities that you do during this month, and insyaAllah we'll see you again in the next episode. And with that, we end today's episode with Salam Sis.